Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan masuk kat sini dulu. Kat sini ada banyak blok. Dia memang blok melatah lah kawan. Kalau jumpa benda something yang berpelik-pelik, dia akan melatah kau punya. Contoh kita masuk. Macam biasa, siapa yang nak kongsi rezeki dekat saya, terima kasih, saya terima apa adanya. Kita besar ke, Alhamdulillah. Kita kecil pun Alhamdulillah. Yang ada pun nak bantukan kita dulu. Berkata dengan saya ni Pak, yang terbaik. Tak apa. Siapa yang tidak ada pun tak dapat membantu saya, tak dapat bantu dekat sini, boleh Alhamdulillah. Bantu-bantu dekat sini menjadikan seperti kawan. Meter TNB. Kalau ada lag, korang komen ni, korang komen ada lag, jadi saya akan pindah ke tempat lain. Kabel ni mahal ni. Masalahnya mula ada orang tak curi lagi, supaya tak curi. Kalau viewer saya dah ramai, follower saya dah ramai, satu saya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tu Bismillah Mantin Negeri Sembilan Kolin Agenda. Kalau ada lag, korang komen. Kalau satu komen saya satu komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjimatkan elektrik walaupun tak ada elektrik actually. Apa ke sini? Tak ada apa. Toilet. Allahu Akbar. Toilet lagi. Jorok pemandangan.
Apa benda ni? What is this? Kedua, yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Untuk tempat ni, setiap blok ni ada satu bilik. Satu bilik lah, satu rumah lah kan. Satu rumah tu punyai saya dah kira tadi, semua bentuk dia hampir sama, iaitu ada ruang tamu lah kan. Ruang tamu punyai satu bilik, 2 bilik, 3 bilik dan ruang dapur. Okey, ruang dapur ni. Okey. Allahu Akbar. Rasul. Pintu belakang lah. Alright. Dan setiap bilik ada toilet. Saya dah pergi satu tadi. Setiap bilik tu ada toilet. Saya dah agak ada toilet. Rumah macam ni, blok-blok ni dengan semuanya design hampir sama. 90% adalah sama. Ui, kaca kejap ya Allah. Bagi. Dari hati ke hati. Dan ada toilet untuk bahagian ruang tamu. Ada ya Allah. Bulat. Desainnya sama. Bangunan ni blok sana daripada sini lah, sini sampai ke sana masih berpenghuni, masih dijaga dengan baik, kecuali blok area sini, area sana
sampailah ke sana dan ke hujung sana di sebelah belakang. Itu tempat tu dah terbiar. Satu penghuni ni, satu blok ni, bukan satu blok, satu kediaman ni ada lebih kurang, saya tengok ada lebih 10 blok telah terbengkalai, ditinggalkan, dibiarkan begitu sahaja. Tidak lagi berpenghuni. Waalaikumsalam dia dah yang apa yang nampak tu Khosran, ada lembaga badan besar kepala botak muka hitam. Mana dia? Nak jumpa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tawakkal lazi. Saya akan sebutkan tempat SG 20,000. Sebab dia betul-betul ada rekod tak suaranya. Saya ada lagi nanti siapa yang tak dengar suara yang saya rekod tu, ya, nanti WhatsApp nanti saya clip video dekat dalam. Cepatlah saya hantu dengan hari satu malam ada. Saya bekerja untuk orang tu bersuara gas status. Kita nampak ada 4 lapos. Ada penampakan, ada kebenaran. Apa nampak lagi saya? Ketat dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni foyer lah, bahagian ruang lega atau balkoni. Hidam ada dekat sini. Tempat semalam ke? Ya, betul, tempat semalam. Member nak merasai. Aku ambil aku sudah ambil. Oh, salah rekod. Tunjuk dekat sini boleh tak sambil tunjuk. Kemana juga tak datang tak datang malam ni sebab petani pun tak datang sebab dia dah pergi competition sebab dia kerja. Jadi tak dapat datang. Bila orang malam ni ada satu kawan Sama saja. kawan dia nak join ni. Kemungkinan malam ni dia bersama dengan aku, saya solo. Ataupun kemungkinan malam ni 3 orang. Tapi 3 orang sebab tak rasanya kan. Kita tak jodoh. Untuk malam ni sebab tidur tak nak agak bulan dulu ya. Dia kakak mata tu tak ada. Dia kerja malam ni. Jadi kalau nak bagi tahu dalam ni kan, supaya saya tak buat, saya tak explore malam ni dekat sini. Kalau saya bagi tahu. Kalau ada bahaya ni. Lampu dia buat macam ni.
ada bahan makanan. Siapa nak ambil seorang lelaki sampai ke tingkat 5, kau mesti nak masuk sampai tingkat 5, kau yang satu, siapa nak? Ambil seorang satu ke seorang satu. Andung dulu sehari pun semua juga masuk ke kamar tasik sempat pun yang ada duduk kena pakai splitting lagi malam ni. Kalau saya tak nak splitting, kalau malam semalam tu dia masuk dalam ada splitting dia kata splitting saya tak ada rumah betul tu tak splitting sebab apa saya tak ada semua sama saja. Tak ada apa yang saya nak record lagi. Yang akan saya record ialah persekitaran bangunan ni sajalah. Semuanya akan sama saja. Jom, cik bawa rakaman video ni hingga ke tingkat atas, paling atas top view. Ni ada kerusi lebih ni, terbiar ni. Siapa nak boleh ambil. Jom tengok surat khabar tahun bila ni. 2011. Hai. Lama tu. Sekarang tahun berapa dah? Dah 14 tahun. Okay, ni top. Ni top view guys. Top view. Boleh tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bantal. Begitu teruk keadaan di dalam ni.
Sekarang saya dah berada di top view, pandangan atas, paling atas. Hai jiran. Ush, ini gelap sedikit. Ini gelap sedikit. Ada kesan hitam. Ya betul ni. Macam kesan terbakar. Hai. Macam mana boleh jadi macam ni? Oh. Ini artis Sarimah Ibrahim 2011 juga. Nanti saya cari maklumat kat internet atau tanya orang yang tertentu yang tahu. Oi, ya Allah, benda tu. Allahu Akbar, terkejutnya aku. Hai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak pasti tadi burung ke kelawar. Background. Turun balik. Jadi kita layan bawah itu. Kalau seorang tulis yang sedang aku bawah ke atas. Okay, geng. Aku dah masuk ke blok apa nama dia? Blok apa jap? Blok apa jap? Tengok. SG26. Dah aku masuk ni mesti SG27 atau 25. Oh, SG25. Aku masuk SG25. Okey. Aku masuk blok SG25 ni. Setiap blok ni design dia hampir sama. 90% atau 100% adalah sama. Bangunan sekitar tinggi 4 tingkat. Okey.
Aku rasa nak buat sesi malam ni, tapi tengok pada keadaan dulu. Sebab aku ada hal malam ni. Jika tak dapat malam ni, aku buat satu sesi sajalah. Sesi siang saja. Okey, apa-apa pun, jangan biarkan hidup anda diselubungi masalah. Misteri. Okey. Okey, hari ni saya tengah sibuk buat rakaman. Tiba-tiba ada jumpa sekumpulan budak-budak, kanak-kanak. Okey, nak bagi tahulah, adik tahu tak apa telah terjadi pada tempat ni? Ada kes apa-apa ke? Tak ada, sebelum ni bahagia ada tempat ni, tapi tak tahu tiba-tiba kosong macam ni. Oh, ada kisah misteri tak? Tak, kita orang tak tahu. Tadi adik ni cakap ada apa tadi? Saya tahu dari diorang yang Okey. kalau nak pergi tempat yang paling seram, pergi situ ataupun Pergi mana? di Sana ke? Blok paling hujung ke? 28 sebab ada polis. Ada apa itu? Ada orang yang viral Bunuh diri. viral waktu tu yang ada nampak-nampakan bayang lalu. Macam Oh, benda gerak lah. Dia macam ni. Hitam-hitam. Dia macam hitam-hitam. lembaga hitam lah. Dia lalu. Sebenarnya dah pernah cari kat Google lah kenapa tempat ni kosong. Dah pernah. Tak pun tanya visi. Abang pun tak tahu, tapi abang cuba cari lain maklumat dia. Okey, apa pun, terima kasih atas maklumat tu. Ni abang nak bagi duit sikit lah ya. Buat duit korang buat belanja lah. Kau pegang boleh tak? Kau pegang kejap. Uish. Hai guys. First time masuk TikTok Dah berapa kali aja? Aku tak Yang dekat atuk tu. Aku tak pernah. Kita dah berapa kali kan? Scam. Kita tak pernah. Tapi rasanya Abang bagi RM20. So korang kongsi lah. seorang boleh. Suka hati lah nak buat apa. Rasanya tempat Okey. ni ada jugalah tu apa bahaya sikit. Tak apa, lagi bahaya, lagi ekstrim, lagi abang suka. Tapi kalau nak paling seram pukul 12. 12 malam ya? Okey, baik. Pukul 5 je takut. Apa nama TikTok abang? Nanti saya tengok. Abang nama dia, abang tak buat paranormal sangat. Abang buat rakaman apa? Seram. Kawasan terbiar, macam kisah seram je. Yang buat paranormal abang tu. Abang tu. Abang nak cari lagi seram. Ayo. Abang pergi datang Taman Nandalas. Dia macam flit lah. Abang cari tempat ring. Itu paling bahaya. Tempat ring. Tempat dia Cina ada tempat Cina. Cina tu dia bunuh diri, ambil senjata lepas tu tembak. Stres lah tu, ada masalah. Tak apalah, terima kasih ya. Okey, jaga diri. Tapi kalau pergi Taman Nandalas tu, kalau abang nak buat boleh juga. Tapi hati-hati lah. Tempat tu close sikit. Okey, baik. Terima kasih atas maklumat korang. Abang hormat dan abang tiba-tiba terima kasih sangat. Okey, itu je. Terima kasih ya. Okey, waalaikumsalam. Ambil jalan. Power supply habis. Saya nampak komen yang paling banyak sini. Okey, rasanya cukup sampai di sini saja. Dan terima kasih kepada penonton saya yang sanggup tengok video ni sampai habis. Korang memang terbaik. Okey. Bye bye. Assalamualaikum.